Dia ada ala-ala jam Odomos pijat pipi tu. Yang tahu-tahulah harga dia. Aku ni takkan review tau selagi benda tu aku tak rasa dia sebuah gadget. Tapi jam ni aku tak boleh nak tolak. Kenapa aku sangat suka pada jam ni adalah first dari segi dia punya design. Kalau korang tengok dia ada ala-ala jam macam Odomos pijat pipi tu. Yang tahu-tahulah harga dia. And dekat dalam dia, wah nampak yang ni unik. Tulisan Arabik. So nampak sangatlah unik. Dia tak macam jam biasa lah. And korang perhatikan dalam jam dia. Apa yang tak ada? Dia punya saat, betul tak? So itu menampakkan jam ni lebih minimalis. Benda-benda minimalis ni aku suka lah. Dia punya material luar dia ni, dia sebenarnya bukan besi. Dia gunakan polycarbonate and soft touch coating. Dia nampak macam besi kan? Kalau jam besi, dia tak selesa sangat saya pakai. Bila macam ni, bila bersentuhan dengan kulit aku ni, so dia rasa selesa je. Dia punya kenipisan jam ni, kau nampak tak? Ui, sangat-sangatlah nipis. Nampak? So disebabkan dia nipis, berat dia sangat-sangatlah ringan. Yang paling penting dia waterproof So tak ada masalah lah kalau korang setakat just terkena air hujan. Dah banyak sebenarnya dalam video aku pakai jam ni. So guys, macam biasa, kalau korang nak, boleh tekan link dekat bawah.